kita dah bagikan kan. So rasanya maybe boleh last hari Selasa ni kot, sebab kita dah kena submit dah minggu depan. Okay, boleh. Korang result dah keluar ke? Belum rasanya. Belum Korang dah keluar lah notification result. Haa. Aisyah, dah tengok result kau? Boleh nak? Wah, Aisyah, kau dekan lagi Sam ni? Tanya Aisyah. Terima kasih korang. A few moments later. Weh, jom balik korang. Jom dah lama je kat sini. Tak apalah, korang baliklah dulu. Aku nak study lagi. Okay, hati-hati. Okay. Bye. Bye-bye. Elok-elok balik. Okay. Ramai yang menganggap pelajar cemerlang tidak mempunyai masalah. Mereka sentiasa berjaya, sentiasa kuat, sentiasa bahagia. Tetapi hakikatnya, tidak semua kejayaan datang bersama ketenangan. Much later. Ibu dah tengok dah result yang Aisyah hantar tu. Tanya Aisyah. Ibu bangga dengan Aisyah. Terima kasih Ibu. Sebelum depan pastikan dapat result cemerlang lagi ya. Okay Ibu, nanti Aisyah cuba maintainkan, okay? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bye-bye. Kadangkala tekanan bukan datang daripada kegagalan, tetapi daripada ketakutan untuk tidak memenuhi harapan orang yang kita sayang. Meanwhile. Okay, baik, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya nak bagi peringatan kepada kamu semua. Kita masih ada lagi tugasan berkumpulan, tugasan kaedah penyelidikan dan presentation. Jadi saya nak tugasan berkumpulan tu kamu semua hantar pada Jumaat ni. Boleh? Boleh Miss. Miss, nak tanya yang assignment 2 tu kena hantar bila? Minggu depan ataupun minggu tu lagi? Manakah awak semua ni dah senior, dah final semester, saya nak awak semua hantar minggu depan. Boleh? Okay, Miss. Boleh. Aduh, penat lah. Banyak sangat lah nak kena hantar minggu depan. Macam tak sempat je nak siapkan. Aisyah, kau okey tak ni? Nampak macam stres je ni. Stres lah sikit weh. Sebab banyak kan nak kena submit minggu depan. Itulah kau Aisyah, kau nampak stres sangat lah. Tak apa, nanti kita buatlah sama-sama. Mana yang kau susah tu kita orang boleh tolong. Tapi sempat ke? Kan dah nak submit. Sempat, kita boleh Aisyah. Kita boleh. Okay. Kau kan selalu dekat. Kau boleh. Okay weh. Later that same evening. Mak kakak berapa ni Aisyah? Maka aku rendah lah daripada Tengok. yang biasa. Okey dah ni Aisyah, ni kuis je. Tak okey. Aku selalu dapat lagi tinggi dari ni. Aisyah, Ya. Quiz tu tak mengukur kau punya kepandaian pun. Dia just quiz je. Dia tak tentukan kau punya masa depan pun. betul tu Aisyah. Tapi still aku tak puas hati. Aisyah, aku pun pernah jadikan macam kau tau. 2000 years later. Hani, cuba tengok. Okey tak ni Hani? Tak okey dah ni. Okey je. Tapi rasanya yang ni boleh tambah lagi ni. Lah, ni dah cukup bagus lah ni. Dah okey dah. Rasanya sebab kan yang ni kita boleh panjangkan lagi. Sebab kalau macam ni je nanti markah kita sikit lah. Aisyah, kita memang kena buat yang terbaik. Tapi kita tak perlu pun buat sampai sempurna. Apabila tekanan dipendam terlalu lama, seseorang boleh mula meragui dirinya sendiri. Agak-agak kalau result aku jatuh, aku kecewa ke orang tak? Aisyah, kau okey tak? Kita ni listen dengan kau ni. Dia tadi stres, sedih je. Itulah. Aku tak okey lah korang. Aku penat. Aku takut nanti aku gagal dalam exam. Lepas tu aku kecewakan semua orang. Aku pun pernah macam kau. Serius ke? Ya. Aku pun kadang-kadang aku stres. Aku pun takut kalau aku kecewakan orang.
Habis tu macam mana kau hadap semua ni? Aku rehat lah. Kalau aku penat, aku belajar untuk urus masa. Dan aku macam setiap kali aku nak meluah, aku akan carilah orang yang aku percaya. So aku akan ingat benda yang gagal dalam hidup ni bukan pengakhiran hidup aku. Kita orang ni kawan dengan kau bukan sebab kau pandai ke apa. Sebab kau ni baik. So kita tahu lah kalau kita nak berjaya sama-sama berjaya. So janganlah stres, okay? Okay, terima kasih korang. Kejayaan bukan hanya tentang memperoleh grade yang tinggi, ia juga tentang menjaga kesihatan mental, mengurus emosi dan belajar menerima bahawa kita juga manusia.